Sabar dulu. Oh, barang ni kita beli 3. Alamak, ada kanti pula barang. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Pia here. Hari ni kita nak unboxing barang daripada TikTok Shop dan Shopee. Ni barang-barang yang kita beli dari TikTok Shop dan Shopee. So, kita ada yang kecil, sederhana dan besar. Okay, jom kita unboxing sama-sama. Okay, barang first kita nak buka yang ni. Okay, jom kita unboxing. Kuku. Tada! Jom kita buka. Susah pula. Okay, jom kita cuba. Nampak tak? Jadi kita bagi semua tangan dulu. By the way, kutek ni, apa ni namanya? Nail polish ni dia boleh peel off tau. So, kalau kita nak wuduk ke, nak solat ke, kita boleh peel off je. Lepas tu kita boleh terus wuduk. Okay, jom kita try dulu. A few moments later. Okay, ni hasil dia. Dia macam natural pink. Dia nampak tak? Before and after. Sampai kita tunggu dia kering nak peel off, kita unboxing barang lain dulu, okay? Sabar dulu. Tergedeng. Okay, barang second, kita nak unboxing ni. Ni tak silap tudung kot. Kita buka slow guys. Slow, okay? Tudung. Wow, skirt. Wow. Okay, jom kita tukar dulu tudung ni. Kita try, okay? Let's go. Okay, ni tudung first. Color apa ni namanya? Dia tak silap. Oh, ni color grey. Ni saiz budak tapi dia macam kecil sikit. Okay, jom kita try yang hitam ni pula. Okay, yang ni color hitam pula. Dia punya awning memang senang bentuk. Cuma yang ni dia macam dia besar, saiz M. Okay, ni belakang. Depan. Okay, jom kita tukar balik. Okay, kita dah tukar tudung ni balik. Jadi kita nak unboxing barang yang ketiga. Yang ni. Okay, ni kita koyak je. So, ni nak tudung. Wah. Okay, ini dia macam dia tak nipis, dia tak tebal. Dia just nice. Barang yang keempat. Barang apa? Oh, barang flower stamp dengan floral tape. Receipt dia. Kita campak dulu. Kita buka yang ni. Okay. 1, 2, 3. Wow. Tada. Besar banget. Kita beli satu je. Sekejap, kita taruh receipt balik. Ni yang 50 cm kita beli 3. 40 cm kita beli 3. Satu tu dah ada 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, itulah kita kira. Kita beli 2 saiz.
Satu 25 cm. Kita beli yang 40 cm. Kita nak buat yang panjang punya. Kita nak buat untuk Teachers Day. Okay. Kan nanti next barang korang tahu lah kita nak buat apa dengan benda-benda lah ni. So kita beli flower tape. Ini yang besar. Berapa? Tak silap 28 cm yang ni. Kita beli 5. So kita nak buat banyak-banyak awak. Okay. Nanti kita buat, okay. Next video kita buat tutorial membuat bunga. Alamak, ada kanti pula barang snacks apa. Okay, ni barang yang kelima, yang paling besar punya. Kita suka. Cuba teka barang apa? Salah. Ni apa guys? Cuba teka. Salah. Ni kawat bulu ataupun orang panggil pipe cleaner. Okay. Kita buat ASMR. Yep. Okay, mic kita letak bawah Oh, Sekejap. Wait lah. Okay, kita letak bawah Kita letak sini. Kita buat ASMR. Dengar tak Kita buat macam ni. Okay, yang ni kita beli 2. 1, 2. Tu hijau ni kita beli 1 je. Kita nak buat daun dia. Lepas tu yang ini kita beli 1. Coklat ni kita beli 1. Ini kita beli 1. Merah kita beli 1. Kuning kita beli 1. Tapi yang ni je kita beli banyak sikit sebab kita nak buat bunga matahari. Kita simpan balik. Oh, dengan ni kita beli ni. Ini kita macam nak buat bunga kan. So kita letak tengah-tengah dia. Okay, nanti kita tunjuk reference. Ni kita buat cing. Macam tu lah. Itulah pokoknya. Okay. Kau ingat tak yang tadi yang kuku ni? Dia dah kering. Kita cabut. Okay. Dia macam natural. Macam natural. Tak nampak sangat pun. Tapi dekat real life dia nampak. Okay, jom kita try cabut. Ni kita pakai kurang tebal awak. Nampak tak? Bila Friday sebab kita beli yang sebelum-sebelum ni. Dia susah. Tak boleh buka. Macam tu lah. Dia tak boleh buka. Dia susah. Suka. Tapi kalau nak senang, kita kena pakai 3 atau 4 layer mungkin. Okay, jadi next video kita akan buat bunga daripada pipe cleaner. Tamatlah kita punya video hari ni. That's all for now. Jangan lupa subscribe, like, comment and share tau. Okay, bye.